Orang kata, kahwin ni rezeki. Ya betul, tapi kalau salah pilih, rezeki pun boleh lari. Kau tahu tak, orang yang kau kahwin tu, dia penentu masa depan kewangan kau. Kalau pasangan kau boros, suka berhutang, tak kiralah kau gaji 10,000 sebulan pun, kau tetap boleh rasa miskin. Kahwin ni bukan cerita cinta drama TV3. Dia lebih macam joint venture business. Dua orang pegang akaun sama, buat keputusan sama. Masalahnya ramai yang tak faham benda tu. Seorang simpan, seorang boros. Seorang nak masa depan, seorang nak Shopee sale. Lama-lama, duit habis, sabar pun habis. Dan bila duit dah jadi punca gaduh, kau tahu apa jadi? Bukan sebab orang ketiga, tapi sebab akaun bank ketiga. Yang tak cukup isi. Lepas tu cerai. Dan perceraian tu, bukan murah bro. Peguam, cukai, pembahagian harta, kau boleh hilang 2/3 dari apa yang kau ada. Ada 600,000? Lepas cerai tinggal 200,000. Tu pun kalau nasib baik. Lepas tu yang paling kelakar. Ada yang cerai 2-3 kali. Lepas tu masih salahkan nasib. Padahal, mungkin masalahnya bukan nasib. Masalahnya kau sendiri. Jadi kalau nak kahwin, fikir. Bukan cari yang paling cantik. Bukan cari yang paling kaya. Tapi cari yang tahu beza antara nak hidup dan nak enjoy duit. Sebab bila kau kahwin dengan orang yang betul, hidup kau boleh berkembang. Tapi kalau salah pilih, duit, masa dan jiwa, semua boleh tumbang. Kahwin bukan pelaburan jiwang. Dia pelaburan kewangan.